Selain lembu dan juga kambing, biri-biri juga boleh dijadikan binatang kurban sempena Hari Raya Aidiladha. Tapi kali ni, diorang tak dijadikan kurban. Malah, diorang pandai menyiasat kes jenayah. Dahlah pandai settle masalah jenayah. Boleh bercakap pula tu. Ya, ini adalah review The Sheep Detective, lakonan Hugh Jackman dan Nicholas Galitzine. Okey, untuk movie kali ni, The Sheep Detective, lakonan Hugh Jackman, masa keluar trailer, aku tertarik. Aku bila tengok tajuk, tertanya-tanya berkenaan apakah cerita ini. So, bila lepas tengok, rupanya cerita tentang biri-biri ya, bukan kambing, nampak macam kambing tapi biri-biri yang menyelesaikan satu kes jenayah yang melibatkan tuan dia, iaitu Hugh Jackman sebagai pengembala lah dalam movie The Sheep Detective. Untuk movie ni, dia adalah genre komedi dan juga misteri. Jadi tidak ada, orang kata, bagi yang suka cerita yang penyiasatan yang orang kata tak terlalu berat dan ada komedi sikit, ya, cerita ni sesuai untuk korang. Bagi yang suka yang berat, nak fikir pun sampai tahap pecah otak, ya, movie ni bukan untuk korang sebab yang menyiasatnya bukan manusia. Yang menyiasatnya adalah sekumpulan biri-biri. Disebabkan sebab diorang ni boleh bercakap. Kalau korang tengok trailer, diorang ni boleh bercakap. Dan kalau ikutkan rutin Hugh Jackman, setiap macam dekat nak petang, nak senja macam tu, dia akan baca satu buku misteri, penyiasatan, pembunuhan dekat dekat biri-biri dia, dekat padang tu. Dia keluar daripada caravan dia tu, dia akan baca. Jadi di situlah dia watak-watak ni dengar. Tapi ada satu biri-biri tu memang dia orang kata bijak sikit lah. Memandangkan dia dengar, dia berfikir, dia jenis berfikir. Setiap kali Hugh Jackman cerita, tak habis cerita, dia balik tempat bangsal dia, tempat rumah dia tu, dia akan fikir, oh ini pembunuh, dia ni tak. So dia ada teori dia sendiri. Jadi bila ada satu kejadian, kalau korang tengok trailer pun dia dah bagi tahu, Hugh Jackman memang ditemui mati di luar caravan dia. So biri-biri dia tu memang terkejut lah. Terkejut tengok tuan dia mati. Aku boleh katakan sepanjang penyiasatan tu, dia sebenarnya unsur yang dia ambil ni, dia lebih dekat. Kita walaupun kita tengok binatang yang menyelesaikan, yang settlekan masalah jenayah tuan dia sendiri tu, sebab dia mati tu, so kita boleh nampak orang kata kasih sayang tu bukan sekadar antara manusia dengan manusia lah. Maksudnya dia sebenarnya di penduduk di kawasan situ yang Hugh Jackman duduk tu, Denbrook tu, tak silap aku, boleh dikatakan penduduk di situ tak suka dengan dia. Ada konflik sikit. Kalau korang tengok, dia akan bagi tahu setiap karakter tu ada konflik. So
sebelum dia meninggal tu memang dia akan ada konflik lah dengan beberapa orang. Jadi di situ lead kepada pembunuhan tu. Jadi sepanjang penyiasatan tu aku boleh nampak lah adalah main dengan emosi sikit. Kalau korang fokus betul-betul cerita The Ship Detective ni, walaupun dia hanya bercakap je, dia hanya bercakap saja. Kalau korang fokus betul-betul, ya memang ada momen yang sedih. Bukan sekadar antara biri-biri dengan tuan dia saja, biri-biri dengan kawan dia yang lain pun ada. Dia bina rasa kekeluargaan tu. Kalau ikutkan dia orang ni pun ada kasta sebenarnya. Ada kasta biri-biri biasa, biri-biri yang lahir musim sejuk dengan biri-biri yang luar. Biri tengok dalam tu semua biri-biri kalau korang tengok, tapi di mana asal usul dia, di mana dilahirkan, waktu bila, dia ada boundary dia orang. Orang kata kalau kita manusia, side manusia, kita kata racist lah. Tapi dalam biri-biri tu pun sendiri ada kasta dipanggil. Jadi bila tuan dia meninggal dalam keadaan macam tu, so kita boleh nampak semangat dia orang untuk bersama, semangat kekitaan tu membuatkan dia orang lebih kuat sebenarnya. Padahal yang digambarkan tu biri-biri je pun. Tapi kita boleh feel, kita boleh rasa bila kita tengok dan fokus sepenuhnya untuk movie yang berdurasi 1 jam 50 minit. Aku boleh katakan durasi tu cukup sebenarnya untuk cerita apa yang jadi pada mula dan sampai hujung, termasuk proses menyiasat oleh biri-biri itu sendiri. Dan kalau korang tengok di hujung, korang tak akan sangka siapa yang bunuh sebenarnya. Dan sebelum di hujung tu pun, di hujung ataupun di tengah aku tak ingat, dia ada cerita lah macam mana terjadi, siapa bunuh, kenapa dia bunuh. Dan di trailer tu pun korang dah boleh tahu lah. Dia sebenarnya dekat trailer tu kalau korang tengok, dia dah macam cerita 50 hingga ke 60% dia punya storyline. Tapi siapa yang bunuh dalam tu memang korang takkan dapat agak. Dan bila korang tengok pun, korang pun tak sangka dia yang bunuh Hugh Jackman tu. Apa yang diorang rebut, apa yang diorang ni, itu korang kena tengok lah. Kalau korang meminati lakonan Hugh Jackman dan korang suka cerita yang genre macam ni. Aku tertarik bila tengok, wah, biri-biri boleh bercakap. Okay, proceed tengok. Kan? Best tak best, biasa atau tak, pergi tengok dulu. Kita, macam aku nak tengok storyline, macam mana dia mengolah, macam mana dia menggarap cerita tu. Jadi bila aku tengok, dia walaupun cerita tu just macam natural, macam tak ada terlalu plot twist yang berat-berat sangat. Jadi tengok tu secara santai, memandangkan movie ni adalah genre komedi dan juga misteri. Misteri tu memang korang takkan boleh agak lah siapa yang bunuh sebenarnya. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Konsep yang cuba diketengahkan ni menarik ataupun tidak? Ataupun korang rasa nak ketengahkan binatang yang lain? Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!